Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, apabila kalian meminta syurga kepada Allah, apabila kalian memohon syurga kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah wa saqfuha arsyur rahman. Nabi SAW sebut, kalau nak minta syurga, mintalah syurga yang tinggi, iaitu syurga Firdaus. Kerana ia adalah syurga yang paling tinggi dan paling tengah. Darinya mengalir sungai-sungai syurga. Apanya punca sungai syurga ni daripada syurga Firdaus. Sedang atapnya adalah Arasy Ar-Rahman. Baik, itu Nabi sebut berkenaan dengan syurga Firdaus. Jadi Allah SAW Muhammad, saya pergi ceramah di satu tempat, ada satu makcik tu kata, Ustaz, betul ke orang perempuan ni senang masuk syurga? Dia biasa orang lelaki dengan orang perempuan, pertanyaan dia orang perempuan lagi banyak. Saya kata, betul makcik? Dia baru-baru berjinak-jinak dengan kuliah. Saya kata, betul aja. Lepas tu Ustaz, kami ni, bila Ustaz sebut tadi kan, orang perempuan senang masuk syurga buat 4 benda. Solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, taat perintah suami, jaga maruah. Kan? 4 benda. Saya Ustaz, 3 saya boleh buat. Hak yang nombor 3 tu payah sikit Ustaz. Dia kata. Tu orang perempuan punya tanya. Hak nombor 3, taat suami tu Ustaz. Dia tu kita tahu dah. Kata kenapa maklum? Kalau suami kita tu macam Nabi ke, sahabat ke, tak apalah kan Ustaz kan? Kan dia tu banyak. Tapi ni suami pun Allah dia panjang. Hidup segan mati tak mau Ustaz. Solat pun tak bangun subuh-subuh Ustaz. Saya kejut dia tak bangun. Dia marah hanya saya pula Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Saya kata akak, dosa suami akak, dia akan jawab, dia akan tanggung. Dia akan dipertanggungjawabkan dan akak tidak dipertanggungjawabkan atas dosa yang dilakukan. Tapi kalau kita sebagai isteri, bukan kita lah, akak lah, kita tak amanah dengan tanggungjawab kita sebagai isteri kepada suami kita, tak jalankan dengan betul. Macam mana kita nak dapat hak tadi tu yang Nabi sebut, masuklah syurga mengikut pintu mana yang kamu sukai. Bayangkan orang perempuan punya mudah nak masuk syurga, ikut pintu mana yang disukai. Syurga ada berapa pintu ke Ustaz? Tak apa nak jawab. Ustaz ceramah je dah Ustaz, tak payah tanya apa-apa. Kami mengantuk ni Ustaz. Ustaz ceramah je. Okey dah, saya tanya, saya yang jawab. Biasanya macam itulah. Syurga ada? Tak apa nak syok ceramah. Itulah saya pergi ceramah di sekolah, biasa saya tanya soalan. Itulah. Tapi ala kulli hal tak apa. Tapi syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Saya kata kalau maklum dapat pilih syurga, of course maklum akan pilih syurga paling tinggi, iaitu Firdaus. Cuma kena usahakanlah. Secara Asia pun suaminya Firaun. Tetap dia tidak menunjukkan ciri-ciri dia tidak menghormati kepada suaminya. Walaupun suaminya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sampai tu tahap ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan pula tu. Lagi dahsyat, suami akak pernah mengaku Tuhan tak? Tak pernah lah Ustaz, cuma tak sembahyang aja dia kata. Akak kena doa, bangun malam-malam doa. Dah habis doa dah Ustaz. Tu orang perempuan dia jawab. Bukan sini contoh kat Afrika tak. Ya ada je jawapan dia tu. Dah habis doa dah Ustaz, malas Ustaz. Biarlah hantar je lah dia Ustaz. Betul kan? Saya tak tanya lah lebih-lebih. Akak pergi umrah doa tak dekat suami dekat Kaabah dia doa tak? Kan saya tanya kan, masalah negara pula kan. Adalah baik. Jadi, sebut tentang ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Last sekali pada ayat tersebut, uiddat lil muttaqin. Allah sebut apa?